Ini lawa lawi. And lepas tu aku tak duduk lama pun kat sini disebabkan tengok jam masih awal lagi kan. Aku decide nak teruskan lagi jalan sikit lagi dekat jiran sebelah kampung ni lah. Itu nama dia Deboche. Boce-boce nama dia semua kan. Time ni track dia dah sangat okey sekali. Aku suka tau, landai je, memang senang lenang jalan tau. Lalu hutan yang penuh dengan pokok-pokok kurus kering kiri kanan ni. Di sini ada sikit lah vibe-vibe seram gitu. And then lepas tu ada cerita sedih yang sungguh menyanyi hati. Cuma tengok ni aku jatuh tergelincir macam cepedak busuk di sini macam licin kali jalan dia time ni weh. Berlumpur memang sungguh menyanyi hati lah. Mana taknya aku guna slipper kuning ni memang tak sesuai langsung dengan jatuh depan orang lagi masa tu. Cuk malu sakit tak terasa sangat, malu goblok. Lepas tu sama lagi jalan and sampai sudah aku Deboche. Kejap je tak jauh, dah 10 minit sampai sudah daripada Temboche kan. And sembang-sembang dengan pakcik seorang ni. Kalau nak tahu dia lah yang tolong aku masa aku jatuh macam nangka tadi. Cuk time ni terus jadi kawan kita orang. Makasih uncle. Okay, sehingga ajak aku dah salah satu guest house time ni. Tanya harga kan. And owner ni cakap kat depan masih banyak lagi guest house dalam 10 minit berjalan. Jadi rasanya masih awal lagi. And aku cadang jalan lagi lah. Time ni aku berkenalan dengan seorang orang Nepal ni yang boleh cakap Melayu. Cok Milan nama dia. Dia tegur aku awal-awal lah sebab tengok muka aku macam orang Melayu terakhir di sini. Okay, sambung lagi aku gerak. Okay, start dari sini aku dah jalan seorang-seorang. Sepanjang jalan ni tak jumpa seorang manusia pun. Rasa seram pun ada. Tengok kiri kanan. Tapi aku tak perlu takut lah, Allah kan ada bersama. Slow-slow aku jalan. Akhirnya jumpa rumah agam yang besar sekali di hadapan sana macam istana. Dalam kabus pula tu gelap. Aku sampai time ni terus masuk minta bilik aku untuk duduk di sini. Nak tahu aku duduk di mana, stay di mana, kita sambung lagi part yang seterusnya. Okey, jangan lupa untuk bantu follow dan tekan-tekanlah semua sekali. Bye bye.